dan salam dan mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadil yang berbahagia Ustaz Halidin, Tuan Imam JK Surau Nurul Salam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah yang mulia pada hari ini untuk kita meraihkan ilmu yang mana hari ini kita diberkati dengan kehadiran Ustaz Al-Fadhil Ustaz Halidin, yang mana Al-Fadhil Ustaz adalah merupakan seorang pendakwah bebas yang banyak mencurahkan ilmunya di merata-rata tempat. Yang antaranya adalah dalam program-program television, iaitu Tanyalah Ustaz TV 9, Al-Kuliah TV 3, di stesen-stesen radio. Begitu juga dengan berceramah di tempat-tempat yang lain, dan juga Al-Fadhil Ustaz telah pun mencurahkan tenaganya dalam kerja-kerja kebajikan sampai ke Gaza, sampai ke Vietnam, ke Aceh, dan sesungguhnya kami amat berbesar hati dengan kehadiran Al-Fadhil Ustaz pada sesi kuliah Duha di Surau Nurul Salam. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tausiah tazkirah kepada kami semua. Falyatafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك يا الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله. أشهد أنك رسول الله، أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah jadikan di kalangan para manusia itu berpasang-pasangan, ada lelaki dan perempuan, supaya dengannya mereka boleh berkahwin. Daripada itu mereka akan merasai ketenangan jiwa, dan juga daripada perkahwinan itulah ikatannya itu akhirnya menjadikan mereka bahagia dan mereka dapat berkasih sayang di antara mereka. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang saya muliakan Sahibul Muhtaram, pengurusi majlis pada pagi ini yang berbahagia, pengurusi surau dan seluruh ahli dan kuasa pentadbir Surau Nurul Salam, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah. Pada pagi yang mulia waktu duha ini kita dapat
meluangkan waktu dan masa untuk mengambil iktibar pengajaran hidup, yang mana hidup kita ini Allah beri satu tanggungjawab amanah bagi memakmurkan bumi Allah. Malaikat tidak layak untuk berada di atas muka bumi Allah ini sebagai khalifah. Kita berbalik kepada dialog antara Allah dengan malaikat dalam surah Al-Baqarah, berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tak kala malaikat mendengar satu kenyataan statement daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inni ja'alun fil ardi khalifah, wahai para malaikat seluruh, kumaklumkan sesungguhnya aku nak menciptakan manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Lalu dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wahai Tuhan, kalaulah nak dijadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi, pastinya mereka akan melakukan kerosakan, kejahatan, kefasadan, bahkan sampai peringkat mereka menumpahkan darah, bunuh-berbunuh antara satu sama lain. Kenapa kami tidak dijadikan sebagai khalifah, wahai Tuhan? Apakah kami tidak layak? Maka jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya akulah Tuhan yang maha mengetahui daripada apa yang kamu tidak ketahui. Jelas nampak sesuai makhluk Allah ni yang disebut nasia, manusia. Kemudian daripada manusia mereka jadi insan yang sempurna penciptaan, dari berbagai-bagai elemen, dari berbagai-bagai sudut, termasuklah komponen yang Allah cipta manusia daripada zahirnya, mula daripada tanah, kemudian air mani, sehingga hari ini kita boleh lihat kajian tentang manusia yang disebut manusia ada akal lagi, kemudian otak boleh berfikir, sehinggalah kepada hati, qalbun, yang disitulah letaknya taqwa guna, kata Nabi kepada para sahabat. Aina taqwa ya Rasulullah? Di mana taqwa? Taqwa guna. Sambil Nabi tunjukkan jari tangan macam ni, ujar taqwa guna. Penciptaan manusia, daripada manusia nak jadi insan, di sini dinilai betulkah manusia itu boleh jadi khalifah di sini. Kalau hanya di sini belum sempurna dan tidak boleh kita katakan satu kejayaan. Tapi kalau di sini ada dan di sini pun ada, maka sudah tentulah penciptaan kejadian manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sebaik-baik kejadian sempurna makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya penyelewengan manusia berlaku selalu sentiasa. Mereka lalai, cuai, abai, dan mereka akhirnya jadi khasimun mubin, kata Allah. Khasim, tiba-tiba mereka menjadi manusia yang sombong, yang bongkar dalam keadaan mubin, terang dan jelas, kata Allah. Yang ni lah malaikat sebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Manusia buat kerosakan, kefasadan, bunuh-membunuh dan penganiayaan, kezaliman, kekejaman. Jadi malaikat kata, kami patut jadi, kata Allah, sebab kamu hanya dijadikan daripada cahaya unsurnya, tapi manusia daripada tanah, air mani, melengkapi dengan rohnya, spiritual dan fizikal. Jadi manusia lah yang paling layak. Adapun yang demikian, akhirnya kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Kalau tak betul
mereka punya kehidupan. Kalau tak betul pembawaan hidup mereka, tak betul mereka organize hidup, akhirnya asfala safilin, kata Allah dalam surah At-Tin, diturunkan serendah-rendah darjat, sehingga Allah mengutuk manusia jenis macam ni, ulaika kal an'am, mereka tak ubah macam haiwan, binatang an'am, ternakan, bahkan badhum adall, mereka ni kata Allah lebih teruk daripada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, ini yang kita nak kaitkan hidup ni, yang Allah jadikan berbagai-bagai tanda-tanda kebesaran kita boleh tengok setiap hari. Kita boleh tengok bangun tidur, burung pagi-pagi berkicauan, burung macam menyanyi. Burung bangun, kita tak bangun lagi. Tu yang kata early bird ni di pagi awal, burung bangun nak cari makan, kita sampai pukul 12 tak bangun subuh. Itu contohlah. Bukan karya Nurul Salam ni, bukan surau ni, dah di surau lain jauh di Bombay, India. Allah suruh tengok kejadian. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, dan dulu akhirnya kembali kepadanya. Deng 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 deng. Kelebihan boleh jadi sikit kan pagi ni. Kita tak ada konsert Datuk Siti Nurhaliza, tak ada Syekh, tak ada Republic, tak ada kan. Dia pun tak mari pakai ustaz nyanyi, tapi lagu ketuhanan lah. Allah suruh kita tengok tadi, tengok kebesaran, kekuasaan, keagungan. Termasuklah gerhana bulan baru ni kita tengok. Allah yang cipta gerhana matahari, cuma tak ada gerhana bintang. Semua tu Allah suruh perhati, Allah suruh tengok. Tapi manusia ni dianggap benda ni sebagai natural, benda yang semula jadi, tak ada kesan. Termasuklah perkara yang disebut malapetaka musibah, disaster. Kalau kita tengok disaster, musibah yang Allah cipta, Allah jadi. Kalau di Amerika disebut taufan, macam-macam jenis tufan. Tufan dalam bahasa Arab ni angin yang kuat, hurricane dalam bahasa Jawa. Betul. Hurricane ni angin kuat, taufan. So dia bagi taufan, dia pun beri nama taufan Katrina dulu. Dia pun beri nama lagi taufan Rita. Rudaini ke benda macam tu lah. Letaklah macam nama perempuan, tak jadi lembut. Dia mari tu hurricane tu menerjah. Dia tak kira yang disebutkan tadi, baik di Amerika, baik di Jepun ke, baik di mana. Allah jadikan sesuatu disaster. Bukan kita boleh kata ini natural disaster. Orang yang tidak ada pegangan akidah, yang tidak belajar, maka mereka ini golongan yang tidak meyakini dengan kekuasaan Allah. Ada daripada kalangan kita boleh terima, tapi itu hanya mereka tauhid yang tauhid rububiyah. Mereka tidak tauhid secara uluhiyah, asma' wal sifat. Itu dalam pengajian tauhid, dalam pengajian akidah mesti lengkap. Belajar tauhid mesti ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wal sifat. Baru kita nampak, bukan sekadar percaya, tapi yakin dengan kekuasaan
kekuasaan Allah. Dulu Gojok Tong ke Limpoh Tong ke gitulah namanya. Waktu Haidar Towers runtuh di Kuala Lumpur dulu, runtuh. Maka Gojok Tong tadi kata, ini Tuhan Allah punya kerja. Dia boleh percaya, tapi tak boleh menerima dengan keyakinan secara uluhiyah. Ilahi Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memerintah. Seorang yang katakan tadi musyrikin, dia pun percaya tapi tak terima. Abu Jahal Abu Lahab, wallahi ini Tuhan, wallahi. Dia pun nak membenarkan sesuatu, wallahi. Oh, kita kata wallahi ini betul dalam Islam, tak musyrik, golongan yang kufur, tapi dia pengguna nama Allah, wallahi. Dia pun tak menerima secara uluhiyah, bermakna dia pun tak terima apa yang Allah perintah. Maya dan puasa dan seumpama dengannya. Itu perbezaan. Bagi orang yang ada iman yang betul, tadi saya kata, dia buatkan tengok kebesaran Allah, tengok macam mana kekuasaan Allah yang menciptakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada, dan dah ada hancur musnah, lalu Allah ciptakan balik. Semua Allah suruh tengok. Termasuklah yang kita tengok kepada kematian. So bila tengok orang mati, kita tengok kekuasaan Allah. Tengok secara menyeluruhnya, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tuan-tuan sekalian, tengok kepada kematian. Kematian tu daripada apa? Baik, hidup kita pasti akan mati, pasti ada mula dan pastinya akhirnya. Bila kita tengok kematian, diri kita ni macam mana, apa punya persiapan dan persediaan. Jangan rasa muda ni tak mati, jangan rasa muda ni duduk seronok lagi. Tapi jangan kita kata bila ingat mati ni macam benda yang menakutkan. Tak, benda tu tak takut. Semua orang akan mati. Baru dengan sahabat tak sempat nak bersama dengan isteri, baru kahwin, accident, mati. Bercinta punya syarat, nampak, I love you, I miss you, muah. Muah tu tak sampai hajat. Takdir, accident, kemarahan sebelum menikmati alam perkahwinan malam pertama. Takdir. Hamzah bin Abi Amir, seorang sahabat Nabi, Hamzah syahid di medan Uhud, baru sehari semalam berkahwin, inai di jari kita, hilang lagi bahasa kita lah. Masih lagi inai di jari. Nabi pergi rumah Hanzalah, bagi tahu Hanzalah, kita kena pergi ke medan Uhud nak berperang. Untuk apa? Untuk mempertahankan daulah Islam. Hanzalah kata, alright. Hanzalah kata, na'am, qala na'am ya Rasulullah, aku bersedia untuk ke medan perang. Oh, kalau kita baru kahwin, seminggu, 2 minggu, handphone tutup, tak buka dah. Macam mana penting sekalipun, taubatlah, kata orang tahu, tak buka handphone lah. Mana nak buka tu, di Maldives sana tu, duduk seronok honeymoon. Allah punya syok kan. Di mana tu, di Eiffel Tower, Menara Paris, duduk pegayuh tu, tak sekali tu. Dia ada 3 stage. Menara Eiffel Tower Paris tu ada 3 stage. Stage 1, stage 2, stage 3. So atas sekali, puncak dia boleh nampak 3 buah negara Eropah, Denmark, kemudian boleh nampak Belanda dan boleh nampak seluruh Perancis. Saya dah pergi dah beberapa kali, 7 tahun, 8 tahun berturut-turut. Kita tengok macam mana orang yang menyebut kota Paris tu kota honeymoon. Ayat yang disebutkan tadi, sebenarnya saya nak cerita bab kahwin malam tadi, tengah pagi ni sebenarnya. Ini belum sekali mukadimah ni, baru nak sikit-sikit maka cerita hari kahwin pagi ni pula kan. Hari lain dah mati dah, semua dah macam-macam, pagi nak semua hari kahwin. Masuk sikit kan. Memang orang yang sedang berseronok-seronok, takkan dia pun nak, kan? Takkan dia pun nak ingat benda-benda nak pergi perang ni apa. Ustaz ni boring kan. Tu saya kata perang. Rumah sebelah masjid, kuliah malam tu kan, kira akad nikah, nak pergi masjid, tak baik dia pergi cabut bulu ketiak isteri dia kan. Nak cerita ni baru kahwin, seronok. Tak puas lagi tengok muka isteri, takkan nak tengok muka ustaz pun. Contoh gitulah. Apa barang, gitulah kan. Tengok muka ustaz yang puas, baik tengok muka bini, dia baru kahwin. Allah uji Hanzalah bin Abi Amir, pergi sahut cabaran. Hanzalah pergi medan perang.
tuan, akhirnya syahid akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Ketika itu Nabi SAW nampak jasad Hanzalah diangkat oleh para malaikat, tergantung baina sama wal ardh. Tergantung itu bukan azab, tergantung itu merebut para malaikat Allah. Angkat Hanzalah, memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Amir. Bukan orang yang mandikan, malaikat yang mandikan. Yang daripada satu satu bejana yang dibuat daripada perak yang cukup cantik, dan air itu air wangian kasturi yang dimandikan ke atas jenazah Hanzalah bin Abi Amir. Kehebatan orang yang berjuang di jalan Allah. Tak kira seronok, tak kira yang katakan tadi honeymoon, baru lagi sehari semalam Allah beri satu ujian. Tetapi nampak Hanzalah seorang pemuda yang gagah menerima satu cabaran. Kita hari ini bukan kata pengantin baru, dah lama pun tak sedar diri lagi tuan-tuan. Ada yang jadi macam tu, duk melepak, masih lagi melepak di kedai-kedai, masih lagi duk bersembang waktu maghrib ni. Jumaat patut-patut dah cuti jua ni, Jumaat ni boleh datang awal ni pergi masjid untuk menyegerakan solat Jumaat berada awal di masjid. Tapi berapa ramai yang sahur? Berapa ramai yang sahur? Nak bagi tazkirah 10 minit lagi nak masuk waktu Jumaat, baru ada 15-20 orang. Tu yang ada satu tempat di JB, saya tengok boleh ke sembahyang Jumaat ni. Saya kata takut tak boleh sembahyang Jumaat sebab tak cukup 40 orang. Tengok orang tak ada lagi ni. Lagi 10 minit dah masuk waktu. Nampak? Bukan senang tuan, bukan senang. Semua ni memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan. Pengorbanan ni yang kita ambil ni, roh, spirit bulan Zulhijjah ni, kita sedap buat ibadat korban, sembelih korban. Saya buat di Vietnam baru ni, ada program pada korban di Vietnam, Ho Chi Minh 200 lebih kilometer daripada bandar Ho Chi Minh nak sampai ke kampung pedalaman. Mereka tu nak makan daging setahun sekali. Sial, tengok da'i sungguh, da'i. Kita tengok yalah, kalau orang yang dia mengaji dalam bidang antropologi, sosiologi, kan, ahli sosiologi dan antropologi, dia akan duduk dalam satu rumpun masyarakat. Dia duduk paling kurang pun 2 tahun untuk menyelami kehidupan orang macam ni. Dia pun kalau duduk di tempat orang asli, kan, dia pun nak kaji sosiologi dan antropologi tadi, dia pun tak duduk. Kalau orang asli pun menyumpit, dia pun menyumpit. Sama kalau orang asli pun pakai jawat, dia pun pakai jawat. Ini ahli sosiologi, antropologi, dia pun nak merasai, menyelami betul. Kami tak adalah sampai 23 tahun, baru beberapa hari je kan. Tapi boleh tengok macam mana keadaan dia boleh. Allah, dia anak-anak dengan pakaian, dengan comoknya, dengan berbau, biasa lah. Orang miskin Taif, bila balik ke KL, balik tengok di JB macam ni, jauh beza tuan-tuan. Makan daging tu saya cerita lah, dengan lamb chop, chicken chop, cuma tak ada kucing chop je lagi. Sebab tak boleh makan kan, kucing chop, anjing chop lagi tak boleh. Lalu sahabat tu tanya, tak ada di Vietnam ni anjing berkeliaran. Nak ada ni, macam mana dia ada anjing pun dia pun sanggup, pun dia pun makan kan. Dia pokok Vietnam ni anjing dia pun makan, jangan terkejut. Kucing pun tak ada mana dia kucing berkeliaran. Nak ada kucing apa? Pantang dia kucing, dia pun tangkap. Balut sembelih, tak tahu dah sembelih ke tidak kan, tapi kira makan. Dia pun makan kucing, dia pun makan anjing. Memang tak ada. Kalau pergi kat dalam tengok di bandar tu, anjing tak ada. Kita ni sebab kita tak makan anjing kan, tu sebab banyak anjing. Anjing gila, tak gila, buat gila banyak. Tu tu cerita tentang Vietnam sikit lah kan. Tapi jangan pergi Vietnam je, yang saya sebut selalu pergi Aceh bagus minggu kan, tengok macam mana suasana orang Islam ramai kan. Perbandingan pergi Vietnam, pergi Aceh, beza. Pergi Vietnam, bang, yang perempuan, bang, beli bang, beli bang. Tak suruh dia macam tu, bang, beli bang. Suruh beli fish magnet, beli kain, beli itu, beli ni. Yang seronok tu, dia pun perempuan dia pun dengan pakaian seksi, luar dedah bagi buta. Allah, jenuh, bang, tunduk dia, bang. Suruh tengok luar dedah, dia suruh beli. Padahal apa? Pegang tangan ni, bang. Pegang tangan apa benda ni, dia kata.
pergi Aceh, pergi Aceh tak ada bang. Tak ada. Pergi Vietnam, kalau tak beli pun, bang, masak. Tahu masak boleh? Masak umur. Bang, masak. Bang, ibu tahu kan? Masak. Pergi Aceh, lain. Tengok azan berkumandang, merata masjid surau. Allahu Akbar. Tutup kedai. Tak ada pun yang rumah dalam paribu tak. Yang dia berjilbab. Dari S dia jilbab. Dia ada double O, jilbab. Yang tu pakai ketat. Gaduh. Memang menyala tuan. Yang tu fatwa, sama apa dia fatwa Indonesia haram. Peduli apa? Tak ada nak nampak jilbab tadi, tak ada. Pakaian dia pun pakaian muslimah. Pergi sekali-sekali perbezaan. Tu kita pergi tempat orang. Kita tengok macam-macam budaya. Nah ini ceritanya balik. So bila mana pengalaman tengok tempat orang macam tu, kita tahu ya Allah Subhanahu Wa Taala jadi di manusia ni berbagai-bagai jenis, macam-macam jenis. Tuan-tuan pergi barat dengan cara barat pula, Jepun dengan cara Jepun, ya, Asia dengan cara Asia Tenggara. So balik, bila kita lihat Allah ciptakan sesuatu jenis manusia, budaya manusia dan seumpama, supaya manusia ini dapat memikirkan, supaya pemikiran manusia tadi menjurus ke arah untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Bila mana Allah jadikan manusia di atas muka bumi tadi dengan adanya peraturan panduan kehidupan hidup, boleh bersama dengan lelaki perempuan, syarat mereka tak bernikah dengan pernikahan yang sah. Itu cara Islam. Larangan berzina. Sebab apa dia? Kerana perbuatan itu perbuatan yang keji. Fala taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, kata Allah. Maka fa innahu kana fahishah. Dia adalah sesuatu yang disebut jahat. Fahsyah ni jahat berkaitan dengan seks. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk sekeji-keji jalan. Orang yang berzina ni laknat. Orang berzina laknat. Dalam berita semalam di Melaka ke Johor, ya, Melaka pun mereka bersekedudukan lelaki perempuan sehingga melahirkan 5 orang anak. 5 orang anak lahir. Bersekedudukan, berzina, kalau betul lah 5 orang anak. Anak tu anak apa dia? Macam kita sebut anak haram kan, ataupun lembut sikit anak tak sah taraf disebut. Hari ni kalau ada anak zina, pergi daftar pejabat pendaftaran, dia tak kubur bil dah. Dia hanya letak nama ni. Kalau kita nak letak nama Muhammad Rafiz ni, bil tak ada. Kita pun segan, si pula tak ada bil ni, anak isu besar ni macam mana? Dulu ya pakai bin Abdullah je, tak kira binti Abdullah bin Abdullah, kira Abdullah dah ke bapa. Sekarang tak ada bin dah, nama sahaja. Kalau Aisyah sahaja, tak ada binti dah. Kalau anak luar nikah, sebenarnya bukan tak ada dia punya binti ataupun bin. Kalau ikut undang-undang Islam dia ada, tapi bin kepada mak dia, kan? Ya, bin kepada mak dia. Muhammad bin Maryam umpama, Muhammad ataupun nama dia Hamzah bin Syarifah, dia kepada mak. Baru nampak ni mak yang melahirkan. Kenapa perempuan? Sebab anak luar nikah. Tapi kalau hanya nama saja boleh lagi orang yang lembut saja, terlupa tak nama bapa pun. Nampak dulu tak apa, boleh bin Abdullah bin Abdullah, sekarang tak. Bolehlah kira bukan apa dia, untuk nak beza anak yang disebutkan tadi, anak yang dikatakan anak haram ke ataupun anak yang sah. Sebab bila tak bernikah tadi, tidak wujud satu hubungan pernikahan, maknanya tidak ada hubungan suami isteri. Islam suruh kita bernikah, berkahwin ini kenapa? Supaya menjaga zuriat, termasuk dalam 5 perkara maqasid syar'inya.
kan, hifzi nafs, menjaga nyawa, hifzi apa lagi, hifzi zuriyah, menjaga keturunan, kan, hifzul mal, menjaga harta, dan macam-macam lagi. Ya, ada 5 maqasid syariah, tujuan syariat. Maknanya apa-apa pun daripada perundangan perlembagaan nak menjaga Islam ni macam tu. Bukan tak boleh, boleh tapi menikah. Allah kata tadi, bila mana kamu dijadikan azwaja, berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, bernikah, kemudian kamu dapat ketenangan. Tengok orang yang kahwin, tenang tak? Tenang. Tengok orang yang kahwin, tenang. Dia punya ibadat pula ganjaran lebih daripada sebelum kahwin. Sebelum kahwin semayang 1 pahala darjat. Orang yang kahwin beza berapa dengan orang yang bujang? 70. Kita yang kahwin ni, siapa yang dah kahwin lah kan? 70 dapat. Yang bujang dapat 1. Rugilah, rugi. Sebab itu dalam hadis ada menyebut tentang menyegerakan perkahwinan kepada anak-anak perempuan yang ada di rumah. Anak dara di rumah ada, segerakan kahwin. Segerakan kahwin. Baru ni daripada JP telefon satu orang anak dara. Kemudian dia belajar di UTM, baru grad. Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Saya ni Ustaz nak buat ibadat korban untuk mak saya sebelum baru sebelum raya. Baguslah nak buat korban untuk mak dia. Cuma cerita dia panjang sikit lah. Saya nak buat korban untuk mak saya ni, tapi mak saya ni dah tak terima saya sebagai anak. Dah. Awal, kenapa saya kata? Bila mana saya menolak apa dia cadangan ibu saya nak menikahkan saya. Macam hadis Nabi tadi, suruh segerakan nikah ya. Jadi saya tolak, saya tak nak. Saya rasa macam tak bersedia, masih lagi belajar. Bila saya tolak, mak saya marah Ustaz. Kakak saya memang ikut mak, suruh kahwin cepat, kahwin dia. Saya ni, saya tak boleh Ustaz. Dia tak boleh, mak saya halau 3 tahun tak balik rumah, ngaji di UTM Sekudai. Telefon saya dah tak sungguh kan? 3 tahun tak balik rumah. Saya kata kenapa buat macam tu? Macam mana nak balik Ustaz? Mak saya tak terima ya. Nak balik jangan fikir mak marah. 3 tahun dia buat kering tak balik rumah. Saya kata tak patutlah macam tu. Patut kena jaga mak ni, ibu kita. Apa pun benci yang ada pada dia, pada kita ni, jangan kita anggap benci itu macam benci terus menerus sampai mati dah. Iyalah, dia tak bagi balik-balik je lah. Bukan hubungan apa, hubungan anak dengan mak jangan buat main. Dia beritahu macam tu. Habis tu saya kata, ni nak buat korban ni balik ke? Tak boleh, kau sekadar saya bagi SMS dekat mak saya, Ustaz beritahu ni Alung ada buat, Angah ada buat korban untuk mak. Dia kata balik buat ibadat korban. Niat tu bagus dah. Pujuk hati mak, tak apalah kan? Cakap mak, Alung dah ada, Angah dah ada dah calon ni. Nampak sejuk hati kan? Kenapa baru ni nak kahwin? Kalau mak baru jumpa dengan Ustaz Libdin. Ada semua kan? Bagi tahu pada mak. Kalau tidak, durhaka, jangan buat, jangan buat. Walaupun buat halal dah, kita perempuan. Biasanya lelaki kan, perempuan. Sekarang juga dah dia kita dengar, tapi tak apa, jangan terasa hati. Walaupun dihalang, takkan dah sampai depan pintu rumah mak nak kerajak sepak anak pun. Tak tahulah kalau mak jadi hati komedi, hati cimping, Marsyid Maidin punya hati, kita tak tahulah. Takkan pun, bagi saya takkan. Memang mulut mak cakap ni tu, hanya jangan balik kan. Jangan balik, aku tak izin kamu. Macam tak apa, balik. Itulah ceritanya. Tak boleh buat macam tu. Tinggalkan mak 3 tahun tak balik. Itulah ceritanya. Yang kita hari ni kena faham. Bila mana mak punya pilihan tu mungkinlah bagus bagi mak. Sebab mak takut kejadian yang berlaku akhir-akhir ni banyak. Kan? Kejadian apa? Kejadian habis. Tengok anak-anak dara dah tak ada dara. Kan? Ditebuk tupai, macam-macam lah orang sebut pengistilah berzina. Daripada berzina, baik kita kahwin. Walaupun kahwin awal. Hari ni contoh saya nak bagi tahu. Waktu forum perdana baru ni di MMU Cyberjaya, student tanya pelajar, macam mana kita nikah khitbah? Dia macam bunyi nikah khitbah. Kita tak pernah dengar kan nikah khitbah ni. Nikah khitbah ni nikah gantung dalam bahasa Melayu dia. Nikah dulu kan, keduri tak tahulah buat ke tidak,
Sebab aku nak buat dulu, sebab aku nak nikah lepas ni. Sebab takut dah Ustaz, kami ni berzina. Dia cerita student, pelajar yang tanya ni. Daripada kami berzina, kami nikah dulu. Walaupun namanya nikah gantung. Istilah orang Melayu, istilah orang Melayu je sebenarnya tak ada. Jadi nikah gantung, nikah tu nikah betul ya. Cuma nak buat kenduri kecil besar itu terulang, depend pada keluarga. Adakah mampuan ada buat? Ambil hadis Nabi kata aulid bisyatin, aulid bisyatin, buatlah kenduri walimah. Aulid tu walimah, walimah tu kenduri. Urus pengantin, arus, walimatul urus, kad pengantin, kad penyebutan perkahwinan tu dia walimatul urus. Kita tak faham bahasa Arab, kita tengok macam tu, kita dengar walimatul urus. Apa benda ni? Walimah tu kenduri, urus tu bukan pengurusan kahwin. Urus tu bukan bahasa Melayu, urus tu arus Arab pengantin pasangan lelaki perempuan. Oh, baru tahu pagi ni. Jangan tak tahu. Kan? Awali maksudnya buat kenduri walau bi syatin, walaupun dengan seekor kambing buat. Tak ada kemampuan buat dengan seekor kambing. Kalau tak mampu dengan kambing, buat daging kambing ke, daging ayam ke, ataupun buatlah dengan apa ikan termenung ke. Sekadar mana kita boleh buat kenduri buat. Jadi jawablah. Kalau buat nikah gantung untuk mengelakkan zina, bagus. Bukan suruh menggalakkan ya, sampai dia ketepikan mak bapak. Tak, masalah bukan ketepi mak bapak. Bagi tahu pada mak bapak yang kita nak nikah, buat. Mak bapak kena fikir. Hari ini bukan zaman kita ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dulu kita bercinta tak apa. Zaman dulu main kertas kacang. Zaman 20 tahun dulu, 15 tahun dulu. Masa tu mana ada handphone ni, handphone cak ayam ke cak rimau ke, mana ada. Tak ada handphone, main cinta ni kertas kacang. Tengok ke postman dah senyum dah, jauh lagi dah senyum. Padahal postman tu senyum pun tidak. Ni macam ada surat cinta kat aku ni kan. Postman pergi rumah jiran pula bagi poster. Kita tengok muka postman berbulu je kan. Sebab tak ada surat ni. Zaman dulu iyalah, kita boleh tahan tunang nampak dulu. Ni ibu-ibu ada yang nganggur je ketiga ni 4 tahun bertunang. Tak ada pun menggigil Pakistan, mana ada masa tu. Sebab tak apa kan, kita main kertas kacang bercinta, baca surat, kemudian tabur dia bedok dalam surat tu nak bagi wangi. Bedok tak tahulah, bedok Katikura apa benda kan, budak Johnson. Masa tu ingat lagi. Hari ni nak buat macam tu tak boleh berkah. Mak bapak kena tengok hari ni serba instant. Instant dia apa dia? Jenis macam mi segera, mi Maggi instant, cepat. Kita tahan anak kita daripada tak berkawan. Tak boleh. Depa expose kan, depa didedahkan dengan terdedah dengan berbagai-bagai suasana environment yang ada dengan handphone nampak. Kita tak bagi berkawan, anak kita boleh kawan melalui ini. Macam-macam ni dia ada WeChat. Kan dalam ni dia boleh berkenal dengan siapa-siapa yang nak dengan kaedah WeChat. WeChat pula dalam ni dia ada apa? Macam-macam lah yang bercinta dalam WeChat ni macam-macam. Kenalkan dia ada shake, goncang-goncang dapat makbul. Kan? Goncang-goncang dapat makbul di mana? Zambia. Oh tahu Zambia di Zimbabwe. Tengok pula kulit hitam tak jadi. Shake lagi sekali. Shake dia boleh goncang. Tengok pula ini mencawat Filipina ni kan, jauh pula Manila nak nikah apa benda. Shake lagi kemudian dapat pula setiawan Perak. Ini macam buat ada JB setiawan tak jauh sangat. Bercinta. Ada lagi satu kan, tengah kita makan di restoran, tak kira di mana, dia ada lagi satu kaedah WeChat, dia ada look around. Kan? Tengok senarai. Kita buka handphone di online, internet ni orang boleh detect macam-macam. Tengok wujud muka ni macam ni lofa pun ada. Bagi salam kan. Kita pula jadi mengenyam juga gantal. Layan pula Waalaikumsalam. Duduk mana, kerja mana. Ni benda ni tuan-tuan, macam-macam ni boleh dapat. Itu yang jadi WeChat, Facebook, Twitter, gambar ni, Instagram yang upload download macam-macam dalam ni. Hari ni serba cepat, mudah. Hari ni nak berkenal, nak berkawan. Tak boleh kita biar anak kita sampai 2 tahun bertunang. Apa bagi saya tak setuju. Disagree. Tak setuju sangat kalau biar anak kita tunang sampai 2-3 tahun. Buat apa hari ni? Kita tahan anak kita daripada tak kahwin, tak nikah. Mereka kapul hari ni pergi merata tempat dalam kereta, dia jadi kereta rosak tak rosak semua dah. Kita tahan lah.
Kadang-kadang kahwin dalam keadaan dah tak ada dara dah. Mereka projek dulu. Tak masuk lah benda ni. Ini cerita benar, cerita benar. Takat pegang tangan dah tak ada apa dah. Macam-macam. Na'udzubillah misalnya. Bukan tu sahaja, dia pun tak balik rumah. Tak apa, dia pun pergi hotel bajet. Pergi hotel bajet, sehari baru berapa ringgit. Jenis pula boleh ada 4 jam. Hotel bajet hari ni 2 jam 4 jam. Sebab apa dia buat offer, ya, 2 jam 4 jam bayar RM30. Dia tahu sebab anak muda hari ni ramai buat projek macam tu. Dia pun pergi hotel bajet 4 jam cukup lah. Benda tu takkan nak sampai 18 jam tak bayar. Kan? 2 jam 4 jam cukup. Ceritanya keluar. Muka senyum selalu je kat cik. Macam tak ada apa-apa. Macam tak berdosa. Macam tak haram benda tu. Ini betul-betul hari ni banyak tu yang bila mana soalan daripada anak muda tadi. Boleh tak jawapan dia? Kalau sebenarnya itulah sebab dia takut dia berlaku zina, buat tak? Kalau mak bapak nak ni ada ke duit, paling tidak anak saya ni dia ada degree ni kira 13,000 nak. Mana kawan tu nak ada 13,000 baru grad tuan-tuan, ataupun masih lagi belajar nak cari 13,000 apa? Rokok RM13 pun power orang. Duk pipau minta sedekah dengan orang segera dan hair gudang garam nak 13,000 ada. Tapi kalau tak kahwin, tak menikah, dia pun buat benda haram. Akhirnya tu yang istilah timur nikah gantung. Pakat-pakat lah saya kata, bagi tahu pada mak bapak kata nak kahwin, nak menikah, duit dalam keadaan tak ada. Tak apalah, mak bapak pun pandai-pandai lah. TST, tahu sama tahu, diam-diam. Tengok lebih heboh pula pada orang nak mudah kahwin. Yang tu silap. Jadi bila mana esok ada kemampuan, dan buatlah penuh sikit, tu je sebagai khabar orang tahu ada pernikahan. Tu je. Cuma kena pandai-pandai, janganlah bagi termengandung pula kan. Sebab benda tadi takut berzina. So nak menghalalkan daripada zina tadi macam tu. Ini option pilihan. Islam ni memudahkan, bukan menyusahkan. Jangan kita ikut cara dulu. Hari ni nampak ramai anak-anak dara, anak perempuan yang tak kahwin. Betul. Memanglah Nabi kata la taqumus sa'ah hatta ayaqilal rijal wa yakthurun nisa. Tidak berlakunya hari kiamat kata Nabi sehinggalah kamu lihat ramai perempuan wanita dan sedikit sangat lelaki, hatta yakunal khamsina mar'atan qayyimun wahid. Nisbah lelaki berapa? 50. Nabi kata 50 qayyim wahid, perempuan wanita seorang. Nisbah nak kiamat ni, ini kita dikira dah nak ambang kiamat dah, dekat sangat dah, macam-macam benda-benda pelik berlaku. Bila mana Nabi kata tanda yang besar, tanda yang tanda besar berlaku ni, Nabi kata satu lelaki 50 orang perempuan wanita. Cuba tengok hari ni, kalau kuliah muslimat, tengok kalau kuliah kajian ilmu di masjid muslimat ramai. Nampak pagi ni muslimat ramai ni, tak kurang 3,000 ada di sebalik tu, ni dia tu. Saya pun tak nampak ni. Tak nampak ni kan, kalau pecah ni nampak ni muslimat. Iya, muslimat ni kalau mengaji betul muslimin ya. Sebut je kitab apa? Syarah Matan Al-Ma'in, hadis 40, hadis peristiwa akhir zaman, hadis 40 penawar hati. Dia pun sebut aja. Bulan depan kuliah tengok semua dia pakai kitab. Dia pun rajin muslimat. Kita je sebut muka melepih je. Tu macam tu kenyang. Macam nak bersebeli je. Tak ada. Memang tak ni. Yo. Agak semua dalam kepala agak hadis 1 sampai hadis 2. Sampai hadis 40 dia hafal. Bila tanya, cuba hafal hadis la darara wa la dirara. 2 kalimah la darara wa la dirara. Yang ingat kalimah pertama la darara. Kalimah yang kedua wa la tidur. Habis. Memang suruh tidur semua. 2 kalimah hadis tu pun lupa dah macam mana mengaji tak berkitab ni. Jadi macam tu. Sebab mereka banyak jadi golongan mustami'an. Mustami'an ni sama ni mana dia dengar. Dia tak nak belajar. Tapi kalau musliman, alhamdulillah. Habis mudah soalan tanya. Tak cukup di kuliah apa di masjid surau, SMS, PM, WhatsApp. Saya kata hebat muslimat. Dia pun nak tahu suku. Macam dia pun nak jadi kampung. Yang pula suami pula jadi mak pula dah kan. Ini tak lagi. Tengok hari nak terbalik. Ini nak cerita mulus tak kita kan. Baru santai. Start pukul 12 malam ni.
Kan? So kita pakai tengah hari. Okey, balik. Bila mana Allah sebutkan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bila dah berkahwin, ketenangan dapat, rasa tenang dan senang. Nak tengok orang lain pun dah tak ada dah. Sebab bini ada, baik kita peluk bini, baik kita peluk suami kan. Buat pun nak tengok perempuan lain. Contoh begitulah. Kemudian dah berkahwin, seterusnya Allah kata wa ja'ala bainakum mawaddah. Lalu Allah jadi mawaddah, jadikan perkahwinan itu mawaddah. Mawaddah ni maksud berkasih sayang. Ulama tafsir menyebut mawaddah itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Mawaddah adalah bahagia kasih sayang sebelum mendapat zuriat. Dan kita kahwin malam pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, semua doa. Macam tadilah Hanzalah baru kahwin, kita baru kahwin, handphone tutup, kawan telefon tak dapat, biasalah baru kahwin. Okey, mawaddah berkasih sayang sebelum dapat zuriat, sebelum dapat anak. I love you, I miss you. Bang, mana bang? Bawa kita dulu bang. Bang nak makan belum bang? Bang. Semua tu bunyi macam tu. Bang. Manja je kan. Tu yang kita bila tengok bang ni. Oh, dia rumah. Manja benar kita kata kan. Tapi bila keluar, dah tak ada bang kan. Yang tu lain pula. So bila kita dengan isteri kita yang isteri kita pun manja dengan kita. Yang dah masak belum? Yang dah apa dia basuh baju belum? Yang baju abang, yang busuk baju abang. Terus dulu bang, yang bang. Tu mawaddah, ini kasih sayang sebelum dapat anak. Bila dapat anak disebut apa dia? Ini disebut bila dapat anak wa ja'ala apa dia? Wa ja'ala disebut wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Rahmah kasih sayang juga, tapi kasih sayang bila mana Allah kurniakan zuriat. Semua orang macam tu dah kahwin, antara yang mereka ingin sangat adalah zuriat anak. Tak ada orang yang kahwin kahwinkan anak. Apa tujuan kahwin? Tujuan kahwin dia antara yang disebut dalam hadis ialah untuk menyuburkan zuriat ataupun apa dia, memperbanyakkan zuriat. Kali itu bila mana orang dulu orang alim, ya, ibu bapa mereka serah anak mereka pada orang alim. Sebab apa dia? Orang alim ni bila berkahwin, ya, dengan matlamat tujuan anak yang lahir nanti insya-Allah bakal juga menjadi anak yang baik, yang berakhlak. Tu kita tak heran tuan-tuan. Dulu-dulu punya orang yang mak bapak serah pada ustaz-ustaz, pada tok guru kahwin. Tok guru kahwin 4, tok guru kahwin 3, ustaz-ustaz kahwin 3, 4, 2. Paling tidak pun seorang lah. Biasanya 2 tu tak ada lah masalah. Sebab dia penat supaya apa dia? Anak yang lahir dari zuriat yang baik. Tu. Kalau ada anak-anak dara tanya lah ustaz-ustaz. Tu. Agak-agak lah kan, agak-agak nak tengok ustaz ni boleh turun ustaz. Kan? Bukan ustaz tapi nak membiak, bukan membiak udang, bukan membiak haiwan pula tak. Ini anak yang kita nak ni, keturunan ni, supaya keturunan kita bangga yang baik. Tu orang dulu nampak Rasulullah beri anak kepada siapa? Ali bin Abi Talib, kepada orang alim. Abu Bakar As-Siddiq serah pada anak dia kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kan? Kemudian siapa lagi? Umar Al-Khattab, Hafsah, anak Umar Al-Khattab, Hafsah binti Umar kahwin dengan Rasulullah. Nampak? Begitu juga anak Rasulullah juga ada kahwin dengan Umar. So macam itulah hidup mereka. Dia pun nak cari orang alim. Hari ni tak. Hari ni masalah bila nak jodoh anak, tanya dulu kerja apa, duit banyak mana, kerja apa pakai, kan? Lawak ke tidak, handsome ke tidak, macam dia kaya esok ke tidak. Contoh gitulah kan. Duk tanya benda-benda macam tu pula. Tak ada kau nak tanya yang disebutkan tadi, kan? Ilmu padu air, okey tak? Tajwid macam patut ibu bapa ni interview dulu bakal calon. Macam kita nak kerja pejabat agama lah. Tak kerja dulu lembaga zakat Selangor. Lembaga zakat Selangor kerja 15 tahun. Nak masuk dulu, interview bukan interview macam hari ni. Interview dulu tanya apa dia? Tanya tajwid. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok makhraj dulu betul ke tidak. Fatihah, baca Fatihah. Kemudian tanya sikit makna. Macam itulah patut bila mana kita nak ambil dia sebagai menantu, tengok pada sembahyang dia bagaimana, Quran dia macam mana, aurat dia macam mana. Jangan
ada satu wanita muslimat, dia tak pakai tudung, kerja kilang, kemudian kawan pula dengan lelaki yang tak, orang kata macam muka picak rumah bahasa istilah hari ni. Jadi bila mak tengok gambar dia bawa masuk rumah, dia nak memperkenalkan dengan mak tak terima. Mak tak terima. Ada orang lain pun tak terima sebab tengok tak sesuai sangat dengan. Akhirnya dia tak boleh terima penolakan keluarga, dia lari daripada rumah. Ini berlaku di Kulim, Kedah. Lari daripada rumah, tak tahu dah balik ke tidak. Mak tak terima, bapa tak terima, tegur, nak cari-carilah yang elok sikit. Bukan tak terima, boleh nak kahwin-kahwin, tapi biar yang elok. Tu tadi sebut cari betul-betul yang boleh membimbing, mendidik. Tak nak. Tadi saya makan pagi, minum pagi tadi di mana tadi, dekat dengan UTM tadi. Tengok yang isteri elok tutup aurat pakai tudung, yang lelaki pakai tudung pendek. La ilaha illallah. Malu company betul tuan-tuan. Lelaki pakai tudung pendek tu. Lah, isteri elok pakai tudung. Apa benda ni kita kata ni? Tahu tak hukum? Tahu tak apa yang sebenarnya yang disebut di dalam hal hukum fiqh dari sudut pakaian? Kalau isteri tak tutup aurat, tak boleh isteri tutup aurat, suami pakai tudung pendek. Malu dah tuan-tuan, dah jadi trend dah hari ni. Jadi trend isteri tutup elok, suami pakai tudung pendek. Suami pakai tudung pendek. Apa nak jadi hari ni? Dah dunia hari ni terbalik. Sebab itu bila kita nak dapatkan calon suami, tengok. Tapi jangan lebih-lebih pula tanya sembahyang ke tidak, itu bukan kuasa kita. Cuma kita bisik dengan anak dong. Mak nak tanya dulu Alung ni, yang kata bakal apa dia suami Alung ni sembahyang ke tidak. Jangan tanya terus, tanya anak kita. Alhamdulillah mak setakat ni Alung tengok dia sembahyang, kan? Belum lagi azan tengok dah ambil wuduk dah. Oh yang tu mak pun tak boleh buat. Contohlah, yang tu bukan dekat mak dengan puak pun tak boleh buat. Belum azan dah ambil wuduk dah. Yang tu confirm approve, lulus terus kan? Polis semua, polis lalu kan? Jadi menantu nak cari macam ni ya? Bukan senang. Yang boleh baca Quran, kalau tak hari-hari pun ada waktu dia boleh baca seminggu sekali. Sebelum nak pergi Jumaat tu dia baca Yasin dulu. Okey. Ada suruh. Senang tu nak cari anak muda hari ni umur 28, umur 30, 25, ataupun yang sebaya dengan anak kita, betul-betul yang beramal dengan amalan Islam, amalan Quran. Payah nak cari. Sebab Allah kata waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Aku jadikan perkahwinan itu supaya mereka berkasih sayang. Bukan kasih sayang hanya seronok-seronok sekejap dah. Kasih dan sayang untuk selama-lamanya kalau boleh ni. Year and after, year dunia, after akhirat. Dunia pun dapat bahagia, akhirat pun nak bahagia. Dipimpin, dibawa isteri dia jalan syurga. Yang ni yang kita nak. Tegur malah benda-benda yang tak betul, isteri beritahu yang ni tak betul, yang beritahu yang dia sembahyang jemaah. Sekali-sekali kan suami, Nabi kata jangan biarkan rumah tu macam kubur. Maksud jangan biarkan rumah tu sunyi, sepi, tak baca Quran, tak sembahyang berjemaah. Jangan. Sekali-sekali tak apa, tak pergi surau masjid, jemaah di rumah. Ayah dengan tengok macam mana rasa kebahagiaan kita bersama dengan anak. Lain sebelum kahwin, apa dia, sebelum dapat anak bahagia, tapi selepas dapat anak bahagia itu lebih dirasai, bawa pergi jalan kan, musafir, tengok macam mana mayang tak tinggal, bagus, alhamdulillah. Anak pula pesan pada mak, pula pesan pada bapa pula, ya. Umi-umi dah sembahyang belum ni kita ni? Nampak? Bukan dia suruh mak sembahyang, tapi dia suruh dah sembahyang ke belum kita ni? Kalau boleh kita sembahyang dulu lah umi, kita jamak takdim. Takut jamak takhir nanti kita lupa. Duk sembang, duk kalau dengan sedang-sedang apa dia, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik nanti di kampung. Anak pesan pada mak dengan pak. Kita positif kan? Positif. Bagus anak boleh ingatkan sembahyang. Ini dok kita pula. Nanti kita makan jamu air dulu dekat tapah dulu, beli buat dari 1 kilo ke 2 kilo. Kemudian buah samboi banyak sikit pula. Ya Allah. Langsung mak bapak tak ingat sembahyang. Anak pula peringatkan mak bapak sembahyang. Mak bapak kira nak jamu tak lebih. Nanti jamu ya tak apa. Itu contoh. Kita nak musafir macam tu. Anak peringatkan mak dengan bapak. Sejuk qurratu aini. Itu yang kita doa. Dan kita doa selalu Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa
muttaqina imama, dan jadikan mereka imam kepada orang-orang yang bertakwa. Yang itu doa Nabi Allah Ibrahim kepada anak. Sebelum Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, setelah sampai di satu tempat yang belum lagi diberi nama, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maka Allah sebut, inilah sesungguhnya rumah ibadat, rumah awal untuk manusia menyembah, mengabdikan diri, Baitullah. Di situnya kata Allah, adanya di Bakkah mubarak, Bakkah yang barakah, bumi yang barakah, wa hudan lil alamin, petunjuk kepada seluruh alam. Duduk di situ, ya, tak ada orang. Waktu itu hanya Hajar, Ismail dengan Ibrahim. Ketika itu air pun tak ada, makanan pun tak ada, bumi Sahara padang pasir. Apa yang ada? Kemarau ataupun kepanasan yang cukup kuat. Maka pada waktu itu Ibrahim kata, Hajar, abang nak keluar daripada bumi Mekah. Hajar kata, kenapa abang? Apa saya buat salah kepada abang tu? Saya tak tegur abang, tak jawab salam abang tu. Kan isteri, kalau kita tengah sembahyang sunat di rumah, suami balik, Assalamualaikum, suami bagi salam, kan? Suami punya suara kita biasa dengar, kita tahu dah, kita kenal dah. Terus, yang ni abang aku tengah sembahyang sunat, berhenti sembahyang sunat, pergi buka pintu, kan? Sebab sembahyang sunat boleh batal. Kita utamakan isteri dan apa di suami tadi yang balik. Betul. Kemudian peluklah, kan? Tak balik tu peluklah. Kita dengar motivasi dari Dr. Fadilah Khamsah, kan? Bila peluk, bukan peluk lama, jangan peluk 10 minit, 10 saat dah. 10 minit peluk, dah, kan? 10 saat peluk ni antaranya boleh hilang stres, kemudian boleh mengurangkan berat badan. Tak apa saya baca. Oh, macam tu kena peluk selalu. Kalau sampai yang isteri agak dah cabi juga, kan? Peluk suami, dia boleh mengurangkan berat badan. Betul tak? Betul, saya tak tahu lah. Tak boleh, kan? Itu cerita mereka yang buat kajian. Peluk. Berhenti main sunat, tapi main fardu jangan main sunat. Utamakan. Sebab apa? Tadi nak mewujudkan suasana harmoni. Tak nak ada suzon yang dia waktu ni buat aku tidur dalam mak ini, kata orang Perak. Nampak dah 3 kali dah tak menyaut ni. Tak duk kena mula. Ni aku geram. Biasalah suami, kan? Bukan malam pertama, dah jenis malam dah beribu-puluh, ratus ribu pula. Jenis bila panggil tak menyaut ni geram. Tapi kalau hari pertama tak menyaut, tak apa lagi, kan? Itu yang tak menyaut lagi, kan? Agaknya isteri aku letih kot malam tadi ni, kan? Kata suami, tak apa nak kita rehat kot. Itu biasalah, kan? Seminggu sebulan kahwin. Mari dah 14 tahun ni, panggil 2 kali tak menyaut, siap lah. Harap jadah. Dah mula harap jadah. Iya, dia mula jiwa hati tu dah jadi lahirnya. Kerana itu kita lihat tadi Nabi SAW baik dengan Khadijah, baik dengan Aisyah, hubungan masih penting, cantik masih lagi, hormati, rasa kasih dan sayang, ya, bersama dengan isteri dia. Okey, Nabi Allah Ibrahim beritahu pada Hajar bila dia nak keluar daripada Mekah. Tanya, kenapa abang? Lama baru Ibrahim akhirnya memaklumkan, abang nak keluar daripada Mekah ni bukan saja-saja dah, tapi Allah yang perintah. Maka keluar Nabi Ibrahim, diredai oleh Siti Hajar. Hajar meredai, merestui pemergian, meninggalkan dirinya dan anak Ismail waktu masih lagi baik. Ini disebut dalam surah Ibrahim ayat 35-36. Ibu-ibu, bapa-bapa boleh rujuk surah Ibrahim ayat 35-36, doa untuk anak-anak. Sebelum Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Mekah, apa doa Nabi Allah Ibrahim? Rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa banayya an na'budal asnam. Tak apa sampai kita baca surah Ibrahim ayat 35-36, baca je yang ayat tu. Ni adalah hati mudah-mudahan untuk anak aku. Apa maksud? Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikan bumi balad. Balad ni antara nama Mekah. Selain daripada nama Bakkah, ada nama Mekah. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Yang tadi ladzi bi Bakkah mubarakan, Bakkah yang barakah. Dia ada lagi namanya liwajhaka syatral Masjidil Haram. Nama Masjidil Haram Mekah juga.
Kemudian di inna awal bait, al-bait itu pun dirujuk kepada Mekah. Ada lagi, la uqsimu bihadzal balad, demi aku bersumpah dengan balad-balad yang pada negeri rujuk kepada Mekah. Maka dalam surah Ibrahim ayat 35 Allah sebut dengan nama balad juga, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan bumi balad, bumi Mekah ini aminan. Aminan maksudnya aman. Ya, bumi Mekah ini aman wahai Allah. Kemudian yang kedua, wajnubni wa banayya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah anak aku. Nah ini wajnubni wa banayya. Banayya ni bani maksudnya apa? Anak. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kan dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah bagi tahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim tegur anak dia, bagi tahu pada anak dia, ya bunayya, wahai anak yang kusayang. Orang Arab disebut anak yang disayang disebut ya bunayya. Ya bunayya. Kalau disebut walad tu maknanya anak lelaki biasa walad, dan anak bagi bapa pula walid, bukan burung walid. Burung walid tu burung yang makan sarang burung tu. Tak ada rezeki makan sarang burung, dah tak ada makan tu benda ni. Tu walid, ni walad. Walad anak, walid bapa. Balik atas, balik bawah tu kau dia jadi lain makna, lain maksud. Kemudian orang Arab panggil anak, kalau dia manja, dia sayang betul-betul, dia sebut ya bunayya, aqimus salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan surah Luqman, kita baca surah Luqman, ya bunayya. Kita tak biasa panggil ya bunayya. Peliklah anak. Apa mak panggil ya bunayya ni? Saya bukan nak bunian. Mak ni bunyi panggil bunian, ya bunayya. Bukan bunian, ya bunayya. Bunayya itu maksud wahai anak yang kusayang, bukan anak bunian. Okey, kita tak biasa, tak pula. Ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Ayah telah bermimpi dalam tidur. Allah cerita supaya ayah ni menyembelih engkau wahai Ismail. Fanzur madza tara. What is your opinion? Apa pandangan dan pendapatmu wahai Ismail? Allahu akbar. Anak Allah suruh sembelih, bukan binatang, bukan haiwan. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim menternak kambing cukup banyak, gembala kambing. Boleh kambing buat kambing bakar, gemuk, kari, ke benda. Tapi Allah pilih anaknya Ismail. Ini cerita dah bersuara kan, tadi cerita kecil. Tengok, bila doa yang dibaca tadi, ya apa dia, Rabbi ja'al hadza balada aminah wajnubni wa banayya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah anak aku menjadi daripada penyembah patung-patung berhala. Asnam, berhala. Ya Allah, jauhkan anak aku daripada menjadi penyembah patung-patung berhala. Makbul doa Nabi Allah Ibrahim. Anaknya yang bernama Ismail tak menyembah patung berhala, tak tengok pun patung berhala. Yang katakan keturunan Arab ni daripada Moh dia Hajar kan, dapat Ismail sampailah kepada Nabi SAW. Sarah isteri pertama yang tua Nabi Allah Ibrahim, lewat sikit dapat anak juga nama Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sehinggalah Musa Isa alaihi salam yang membawa keturunan Bani Israel. Israel Yahudi yang kita sebut ya, tapi Bani Israel ini keturunan Nabi. Isteri Nabi yang ke-10, Sofiah binti Huyai. Sofiah binti Huyai keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Okey. Bila mana tadi Ismail dah didoa oleh ayah dia, makbul doa. Nabi Allah Ismail menerima satu ujian Allah dengan tenang. Bila ayah dia tanya macam tu, apa jawab anak dia? Ya Abah, Abi kan? Kalau tak sebut balik, orang sebut Abi, Umi, Abi, Ummi. Tu kan lagu adat dan adat alwi dan sulis. Daripada besar dah tak berani dalam lagu tu kan. Agak kahwin buat apa benda kan. Dia tak sebut Abi ya. Kalau bunyi Abi tak sedap. Abi, letih dengar Abi. Sebab dia sedap. Umi juga. Jadi kita sebut ibu kan. Umi Sani, ibu yang sejati. Kalau bunyi bapa Misani, mana sedap. Dia kena
misali ibu yang sejati, bapak misali bapak yang sejati. Bunyi bapak tu rasa nak nampak lah kan, bunyi nak muntah, bunyi bapak. Itu yang kata umi tu juga. Dia kata umi, ibu umi, umi ibu. Sedap bunyi ni, bunyi tu sedap dah. Umi ibu, soft, lembut dia. Macam kita punya skin soft skin kan, kulit lembut, sedap disentuh. Okey, bila pada doa dimakbul, Nabi Allah Ismail jawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang kusayangi, kalaulah itu perintah daripada Allah, ayah laksanakan dengan penuh rasa taat. Ikhlaslah ayah, buatlah ayah, jangan tangguhkan lagi. Nantinya ayah akan dapati saya tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar. Yang sabar. Doa Nabi Allah Ibrahim pada alhamdulillah makbul. Itulah ibu-ibu sekalian, doa daripada mak ni dia cepat. Hajar doa Nabi Allah Ibrahim, doa sampai akhirnya Nabi Ismail menerima dengan penuh takdir, redha. Akhirnya ditukarkan Nabi Allah Ismail menjadi seekor kibas. Tapi ingat jangan kita bayangkan benda-benda yang macam-macam. Cerita Israeliat cerita penambahan. Ada yang kata tengah sembelih jadi kibas. Ya, bukan tengah sembelih jadi kibas. Dia bukan David Copperfield, bukan magic kan. Dia tak boleh sembelih jadi kibas. Jangan cakap macam tu. Dalam fakta sejarah tak macam tu. Allah perintah tukar sebenarnya. Nabi Allah Ismail bukan kibas. Bukannya Nabi Allah Ismail tu tiba-tiba nak sembelih jadi kibas. Tak. Cumanya Nabi Allah Ismail ada suruh, sebelum nak sembelih saya ni ayah, yang pertama sekali ikatlah saya ketat-ketat, kuat-kuat. Takut nanti saya menggelupur kan, saya tak tahan. Satu. Kemudian yang kedua, bila mana nak sembelih saya, gunalah pisau yang tajam supaya tidak merasai sakit. Asap pisau tajam dan pisau. Siapa yang jadi penyembelih tahulah. Tahun ni saya penyembelih di Vietnam yang disebutkan tadi. Bila mata pisau tajam, senang. Depa pula jenis pisau tumpul. Ya Allah, sial kan? Kita kalau pisau tajam 2 kali 3 kali, betul kan ubat kan? 3 ubat, ubat nampai, ubat darah, ubat marih. Tapi kalau tumpul, kita seolah mencederakan dia sakit. Yang tu pisau yang tajam tadi Nabi Allah Ismail suruh buat. Nak sembelih guna pisau yang tajam. Yang ketiga, ni baju ni, seluar ni percikan darah. Kalau terkena nanti ayah, jangan buang. Tetapi biarlah baju yang berdarah dengan kain berdarah ataupun seluar yang berdarah, ayah bagilah pada ibu. Supaya apa dia? Nanti kalau dia rindu-rindu, dia tengok darah, kenangkan saya. Nampak Nabi Allah Ismail, oi syahdu settings sebelum nak disembelih anak Ismail. Nabi Allah Ismail bagi tahu pada ayah dia macam tu, jadi buat. Cumanya sebelum nak disembelih, maka perintah Allah tukar menjadi seekor kibas. Allah nak tengok ketakwaan. Bukan Allah nak tengok betul itu buat. Kalau nak Nabi Allah Ibrahim, Allah perintah, maka okey, Nabi Allah Ibrahim kena buat. Nabi Allah Ismail pula bagaimana penerimaan? Kalau ambil dengan akal, nak terima ke? Ayah ni gila, bukan lagi gila babi bukan gila macam dia ayah. Contoh bukan ini, tapi ni yang katakan takwa hauna ni, ambil daripada hati ni. Nabi Allah Ismail dididik dengan iman ni, nampak terus Nabi Allah Ismail kata satajiduni insya-Allah, dengan izin Allah. Nanti ayah tengok saya tergolong daripada kalangan orang yang sabar. Biasanya orang yang sabar dia orang yang akan menemui kemenangan, kejayaan. Tak di dunia akhirat, itu saya cakap. Biarlah orang cakap macam-macam hal kita, rumah tangga kita. Biarlah orang tuduh fitnah. Dia benci pada kita, sebenarnya dia tak bahagia. Orang yang kata untuk fitnah macam-macam, keluarga kita tak bahagia, sebenarnya keluarga dia tak bahagia. Keluarga kita bahagia. Jadi orang macam dia ada. Dia jadi busybody. Ada dia tak kena macam-macam. Kejap kalau dia fitnah, dia kejap tidak cakap macam ni. Sebenarnya dia tak bahagia tengok kita bahagia. Itu dia punya apa dia, falsafah dia. Biasanya orang macam tu. Dan satu lagi, orang cakap macam-macam pun, jangan kita payah. Sabar. Boleh sabar. Orang tuduh macam-macam. Walau
Kita sabar. Tak apa. Sebab orang yang mendedahkan aib ni, esok di akhirat Allah tak akan lindung aib dia. Tak apa, dunia ni seronok, dia dedahkan aib orang. Macam-macam dia fitnah itu satu hal, kemudian dibuka aib. Tak ada siapa pun yang tidak ada aib ni. Pagi ni semua ada aib. Ibu-ibu sekalian, bapa sekalian, semua ada aib. Kita lindung, jaga aib orang, keluarga orang, lindung anak orang. Jangan dituduh anak ni, tuduh anak zina, tu cucu zina. Ni cucu haram ni. Oh jangan. Mana tahu? Alah, aku dapat sumber, aku tahu dia ni dapat cucu haram. Jangan kita dah, walaupun sekalipun benda tu betul. Keep quiet, TST, tahu sama tahu, sudah. Tak mustahil satu hari kita Allah tunjukkan pula anak kita pula pergi zina. Waktu tu kita pula bisik dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, engkau lindung gila ni. Aku pula dapat anak cucu zina ni, ya Allah. Nampak? Itu saya kata besar. Walaupun benda tu betul sekalipun, keep quiet. Duduk tiam-tiam, kunci tersebut. Tiam-tiam tu, dah cukup. Mana mungkin nak buat macam mana itu musibah ujian bagi dia. Jadi kita tak tahu lagi Allah dah bagi ujian lagu mana. Balik kepada Nabi Allah Ismail. Maka kesabaran Nabi Allah Ismail akhirnya nampak Allah bagi pertukaran sembelihan adalah seekor kibas. Kibas ni dia boleh makan. Kibas tak? Tuan-tuan kalau dapat kibas dengan kambing, nak rebut mana dulu? Bagi saya kibas dulu. Kibas tak? Kan kalau di Mekah kibas, kalau dia pun masak satu kibas tu letak dalam gelang. Tapi bukanlah itu lagi, dah mati dah sembelih. Makan daripada kepala sampai ke badan sampai sedap tuan kibas. Tapi kita jarang makan kibas. Kibas boleh makan dia sejenis kambing juga tapi jenis kibas. Lagi satu unta. Unta mungkin jarang kita makan ni. Macam di Mekah dia ada mata'am hashi. Hashi ni anak unta. Sedap. Dia tak ada kambing, dia daging unta je. Anak unta. Tapi bukanlah anak unta kecil yang boleh dimakan 2 tahun ke atas. Boleh makan. Sedap anak unta. Cuma daging dia agak panas sikit lah. Ya? Itu kalau dapat daging unta sedap. Okey, habis cerita tu akhirnya bila mana kita katakan tadi, ya, anak tadi pun adalah amanah, isteri pun adalah amanah, suami itu keluarga. Sudah tentulah tanggungjawab tadi untuk menjadikan keluarga tadi keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bukan takat dunia, duit boleh bagi ibu, anak nak duit bagi, anak nak duit bagi, tapi didikan agama ni satu pengorbanan. Mak, bila saya teringat mak saya meninggal waktu saya umur 12 tahun. Mak saya masa tu 47 tahun. 47 tahun, anak 9 orang. Ramai. Umur baru 47 tapi anak 9 orang. Kahwin awal kot, saya pun tak tahu kan kahwin mak saya bila kan. Mana saya tahu kan. Saya tak pernah tanya, bukan tak pernah tanya. Kita masa tu kecil lagi. Nak tanya bang, tu hang ni tanya hai mak pula lah kan. Hang baru mentah lagi terus 11-12 tahun. Mak 9 anak nak jaga macam mana? Macam-macam perangai anak, macam-macam perangai anak. Dan ada yang jenis macam ni, ada yang jenis macam ni. Cuma tak ada yang jenis hypo sangat lah. Yang pergi masjid, kemudian pergi gaya macam Tazim pula dekat kipas ni. Yang tu tak ada lagi lah. Alhamdulillah lah dekat 9 orang anak yang dipelihara, yang dijaga, yang dipelihara ni tak ada lah macam tu. Setengah anak ada. Kita tengah bayang ni mimbar macam nak pukul tukar pula. Imam baca surah, dia pergi ambil tongkat, macam nak baca tukar. Allah, yang ni hypo kalau boleh tu saya bawa bahaya. Takut dia ambil tongkat dibalun tu imam. Sampai umur pula imam 98. Tapi galip kan. Tu satu yang dulu takut dia tarik kain tu imam. Dia tarik kain tu imam, tak pakai saudara pula. Jangan buat. Anak dia macam tu saya bawa. Saya cakap, anak macam ni kalau bawa al-harru wal-biru, biru. Yang tu hypo sangat setakat macam ni kan. Dia pun main guling-guling macam ni, dia bawa kan. Daripada dia duduk lepak di luar, tak benda duduk di rumah main game apa. Duduk macam ni. Sekurang-kurangnya kan. Dia pun boleh dengar, budak macam ni. Kan dia pun tahu benda kan. Dia macam umur macam ni 7 tahun. Kita umur budak yang 70 tahun pun kadang masuk kejap, keluar sekejap. Ni budak macam ni biasa lah duduk sembang. Umur yang 70, budak 70 tahun menyembang. Budak 60 tahun menyembang. Ni sangat 6 tahun menyembang, tak kubiar kan. Itu, menyembang ada setengah tempat. Semua tak boleh. Bila anak macam ni, contoh sihat.
anak dia tak tahu lah anak dia direngkak pada orang macam mana terasa lah. Kalau setakat macam tu tak boleh nasihat dia tu bagi dia sumpah suruh dia beli coklat ke aiskrim ke pun habis je tu. Dia pergi rengkak, peluk tu, tengok. Jangan, duduk macam tu, so tak mari tau. So dia kata, oh masjid ni imam. Dia tak ada imam, tak kira mengurusi ke siapa dia. Dia tak ada imam masjid tu haram. Musuh ini dah tahu dia tak haram. Dia buat baik, marah sangat kan. So jangan rengkak. Biar ada ni kita boleh bawa. Kalau tak macam ni lah. Tapi kata tadi, kalau jadi yang berlari, yang pergi mimbar, tarik kain tu imam yang tu saya bawa. Yang tu very dangerous. Yang tu tak ada biar menuju rumah. Yang tu pergi baca surah Toha 5 ayat nak dekat 100 kali dulu kan, bagi dia lembu hati. Jangan bagi dia berakhlak sikit, besar sikit, orang bawa. Kalau tidak jenuh. Dan di sini berlaku. Saya di Taman Tun, Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Saya mengajar 8 tahun Masjid Taman Tun. Anak cucu dia dibawa satu hari. Cucu dia lari, tak boleh lah lari, pusing-pusing. Tapi orang dah tak selesa lah. Sana malam dah Taman Tun tu orang kaya, kemudian ada tergatur, semua tansri. Tak selesa dah. Macam tu kan. Dah dia pergi depan. Cuma dia tak tongkat tadi lah. Dia tak hari tu imam tadi. Dia pegang dah pegang. Saya belakang imam. Imam kan. Kita nampak lah kan tengok. Dah mula bayang tak kusyuk. Cuma saya takut dia tarik kain untuk imam tu. Tu je. Kan. Kalau imam muda tak apa. Imam tu ni. Kalau tarik ni saya kata tak tahu imam ni kan. Bukan kata jemaah lari. Kan. Cincok. So anak-anak ni sekali-sekali kita didik macam tu lah. Bawa insyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu antara sebahagian yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan didiklah tadi keluarga sebagai keluarga yang sakinah, bahagia dunia, bahagia akhirat, usrat di keluarga bahagia dan ke syurga insyaAllah mudah-mudahan. Sekadar itu cukuplah untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada pertemuan pada waktu-waktu yang lain. Dan pagi besok Ahad saya dalam perancangan nasi lemak kopi O live secara langsung. Tapi tak lama lah. Nasi lemak kopi O 15 minit je. DJ apa dia AG kan, Faizal Ismail dia bertanya apa dia kesan daripada ibadah haji. Boleh lah ya, mengikuti secara langsung di TV9 nasi lemak kopi O. Saya secara langsung bermula jam 8.30 pagi, 8.30 macam tu. Okay, sebelum saya mengakhiri, minyak yang saya bawa ni macam biasa, mungkin dah tengok, dah dapat dan juga dah beli, dan mungkin ada yang belum lagi. Minyak ni Raihana Syifa, namanya Raihana, sedap nama dia Raihana, maksudnya wangi-wangian. Yang saya buat beli daripada Dubai. Minyak ni daripada Dubai, minyak wangi. Ni bukan minyak daru lah, bukan minyak kelapa darah, kelapa janda ke apa tak. Minyak ni minyak wangi, bau dia sedap. Dan telah disyipak, dijampi oleh berbagai Ustaz Datuk Ismail Khamus. Minyak ni saya dah setahun lebih dah. Habis satu Malaysia sampai Sarawak pun dah sampai. Dengan izin Allah banyak membantu masalah-masalah. Antaranya masalah gangguan makhluk halus, jin. Ya, nak buat pendinding daripada gangguan makhluk halus, baik pada diri, anak-anak ataupun di rumah. Kita boleh buat pendinding. Ada yang bau pegang dan menggigil, kemudian bau cium, menjerit, histeria anak-anak. Ada yang muslimat, 2 muslimat di Subang Jaya di Syakab dia di Kuala Lumpur di Selangor. Kali kemudian menggigil, tumbang, pingsan. Itu tanda simptom dia ada gangguan. Dan sebelum puasa baru ni daripada Perak, anak dia perempuan nak nikah lagi 2 hari. Tiba-tiba je tak nak nikah. Jenuh. 12,000 habis duit lah. Buat persiapan. Tiba-tiba anak tak nak kahwin pula. Kebetulan bapak dia beli cari, alhamdulillah. Besok pagi tanya, anak nak kahwin ke tidak? Terus anak dia cakap, bukan lagi nak kahwin aja, bukan lagi nak kahwin apa, dah tak sabar rasa nak kahwin nikah dah. Mungkin barangkali terkena sihir. Mungkin kot lama dah kita tahu kan, orang hari ni dia pergi jumpa orang siap, macam-macam hari ni tuju pada kita. Orang kan yang masuk area metro, telefon daripada Indonesia, baru jawab sekejap je, dah kena sihir, tumbang. Nampak melalui percakapan. Hari ni macam-macam orang boleh buat. Mungkin satu dia nak test dia punya ilmu dan hitam dia. Yang kedua memang dia tuju pada seseorang. Macam-macam yang berlaku. Ini minyak ni alhamdulillah banyak membantu dah. Dan juga anak-anak yang degil, yang keras hati, boleh buat mandi calik, boleh buat mandi, boleh buat 3 kali mandi macam ni. Baca Fatihah, selawat 3 kali dan niat untuk anak-anak
yang apa dia nak exam, nak kuat ingatan. Alhamdulillah, anak saya Ustaz kuat ingatan hafalan Quran. Senanglah bangun subuh Ustaz, kalau tidak dulu susah. Anak-anak yang menangis malam, kan? InsyaAllah. Kemudian anak yang lambat jodoh, nak jodoh cepat. Ini kan insyaAllah tak buat. Jodoh pun macam tu juga, mandi daripada Terengganu ke Mamat telefon. Alhamdulillah, jodoh. Dia dengan izin Allah buat 3 kali mandi. Yang itu belum jodoh, yang ni dah jodoh, ada dah, cuma nak jodoh sekali lagi. Pun insyaAllah ada. Suami lah, ya, suami. So kalau nak lagi sekali lah tu. Okay. Kemudian apa dia, yang ketiga, suami isteri. Yang ni pun bagus. Yang sebutkan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Testimoni yang apa dia, daripada tak ada anak kepada anak tu belum lagi. Saya tak dengar lagi lah, tak ada orang telefon lagi Ustaz. Alhamdulillah pakai minyak ni dah dapat anak dah, belum lagi. Tapi untuk usaha ikhtiar lah, ya, sekiranya belum lagi dapat anak zuriat, sebelum bersama dengan isteri elok pakai. Tak buat, suami isteri pakai Fatihah, selawat dan niat, mudah-mudahan Allah percepatkan zuriat. Mudah-mudahan saya kata. Sebab ada masalah, ya, ada satu haji tadi bagi tahu di Singapura sahabat dia masalah tenaga batin. Alhamdulillah 6 tahun dengan minyak ni dengan izin Allah. Alhamdulillah Ustaz, elok, Allah suka dia. Dia cerita betul je. Satu lagi busung minyak ni dengan izin Allah. Yang tu dia modify, bukan modify pun, minyak ni dicampur dengan air, ya, kemudian apa dia diminum, habis buang. Dalam ni yang kita busung dan buruk sok, buang, habis lah. Dia cerita boleh saya tadi. Alhamdulillah Ustaz, minyak dengan izin Allah. Saya nak dapatkan maklumat, feedback. Jadi tuan-tuan kalau ada yang terkini dah pakai, betul Ustaz, saya pakai minyak ni dah Ustaz, seminggu jodoh sekali lagi Ustaz, jodoh sekali lagi Ustaz. Cerita pada saya, jangan simpan. Sebab saya nak ada maklumat tu, kan? Ada macam tidur ni banyak lah. Urut jari yang patah ni, dengan izin Allah pergi sekali X-ray, tak ada kesan retakan patah dan tak ada dah. Doktor terkejut, minyak ni umurnya, minyak ni dia urut. Ini dia boleh Johor, ya, dia punya testimonial. Dan yang apa dia tadi, untuk suami isteri yang agak masalah dingin dengan isteri dia pun Alhamdulillah, sahabat saya mengejar bini sebulan pun bayar dengan izin Allah minyak ni. Sekarang dia pula lagi bini pula mengejar. Itu kalau siapa yang mengejar dengan suami isteri lah, ya, boleh siang boleh malam boleh, jangan tak bangun semua sudah lah. Banyak lagi lah kalau cerita hal tu. Apa pun beli dulu, tengok macam mana. Ada satu sahabat tu sampai isteri dia ajak main jet ski pula. Sebelum belum dia pun dalam laut bukan dalam, kan, dia pemain macam mak main jet ski tu kan. Siapa boleh tak siapa nak main jet ski boleh, mudah-mudahan kan. Biarlah dah ambil ke pantai lido ke mana, kan. Yang setelah yang keempat, untuk disapu pada bahagian kota badan yang sakit, migrain, kepala, kemudian lumpuh pun banyaklah, stroke, sapu, ya, puasir, perut. Baru ni juga ada yang khusus dia masalah sapu, ya, sapu kemudian alhamdulillah buang benda-benda yang tak elok dalam usul tadi dengan izin Allah, sembuh. Banyak dia berkhasiat. Makcik-makcik yang dah tua tak boleh bengkok kaki nak sembahyang pinggang, slip disc apa, cuba usaha ikhtiar. Saya bukan jamin 100%, ini usaha ikhtiar minyak ni. Jangan kata minyak hebat, tak, bukan minyak hebat Allah. Cuma disifat oleh yang berbagai Datuk sebagai kamus barakah jampi doa daripada tubuh kita, itu pun ada membantu insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Sebotol 30, 250. Jadi kalau beli 2 dapat 50 promosi lah. 400 saya balik ni pagi ni, saya balik ke Lumpur. Dan siapa berhajat boleh dapat dengan sahabat saya di luar nanti. Pantang ni jangan langkah dan jangan bawa masuk dalam tandas, ya, itu sahaja. Okey, mudah-mudahan program kita pada pagi ini mendapat kerahmatan dan keampunan serta keberkatan daripada Allah. Dan doalah mudah-mudahan, ya, saya dapat terus berdakwah kepada semua bumi ini dalam keadaan baik dan diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Selasa depan saya akan berangkat ke UK, ke London dan ke Manchester dan sampai ke Scotland. Ada program sama dengan student, ya. Jadi ini pun antara misi dakwah saya daripada tanah air sampai luar negara. Mudah-mudahan, ya, kita sama-sama dapat dia punya keuntungan dunia dan akhirat. So balik saya cerita bagaimana pula Islam berada di Eropah dan juga di kita. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.